Assalamualaikum bosku. Ini saya ada buat projek sikit bosku. Okey, ni ada balik kampung, saya set up antena. Okey, ni antena Mimo Mimo hybrid nampak. Okey, Mimo hybrid. Ni modem Arca. Okey, kita tengok buat speed test. Belum cucuk antena, kita tengok berapa dapat Okey. Biar tak jalan ada. Okay, nampak bawah 10 kita dapat. Bawah 10 kadang-kadang naik belah-belah sikit-sikit gitu. Memang teruk lah, line sini tu memang teruk. Okay, upload. Lebih kurang juga. Kurang juga. Ni saya nak set up laju sikit lah, kira sebab baru lepas set up PC gaming untuk anak ni, tengok. Kalau internet slow parah ni, nak main game tak dapat kan. Okey. Ni tengok lepas sambung berapa dapat pek ke handphone. Ni baru antena Mimo ni bosku. Saya ada bawa hyperbolic juga, tapi terlupa nak bawa dia punya mesh pula. Tak jadi nak pasang hyperbolic. Okey, ni kita dah pasang. Sekejap lah, tak tunjuk. Ni saya bawa semua dah ni. Cuma mesh dia pula lupa nak bawa. Ini kalau boleh pasang hyperbolic ni lagi laju sepatutnya speed dia ni. Itulah lain kali, projek lain kali pula ni. Okey. Sekarang kita buat speed test Ni dah sambung. Dah sambung antena, tengok speed test. Ni ping agak tinggi bosku sebab saya layan VPN je ni. Main SIM card expired ni. Tapi siang lah ping tinggi. Kalau malam main Mobile Legends 3 orang tak ada masalah. Tak ada lag, tak ada apa. Tengok baru pasang Mimo ni boleh naik setinggi gini. Sebab kalau nak ikut rumah ni, rumah dinding kayu ke, dia signal tak adalah terblocking sangat kan. Kalau nak ikut, tapi pasang modem dia tak lagak. Ni tengok antena ni. Ni antena ni. Alright bosku, semoga manfaat untuk orang-orang yang masalah dengan internet slow, internet signal tak masuk dalam rumah, signal tak kuat ke, boleh roger-roger. Beres.